Dalam hidup tu tadi kan, nanti dia terfikirkan baru satu hal. Okay? Dia nak berhak pun, nanti dia akan ubah diri dia bukan sebenarnya. Dia nak perlu pun untuk dia menerapkan banyak prinsip di dalam hidup dia, melainkan dia adalah seorang Harrison Eric. Aku ke dia rempu. Okay? Sebab jenis seorang baka aku menilai banyak sisi. Okay? Nama hal tu boleh nyadi. Nanti aku mengenal perspektif daripada ya yang medak aku, dan daripada aku medak ya. Nama hal tu boleh nyadi. Because we are living inside of the law, hukum, sebab dan akibat. It is causes and effect. Okay? Dan satu hal, apa yang kau kat cerita dalam tu tadi, back again to our story, yang di mana nanti dia akan ubah diri dia bukan. Okay? Satu hal yang perlu diterapkan dia dalam minda dia. Dia nak perlu pun untuk membahagiakan orang di sekitar dia. Sampaikan dia perlu menjaga setiap perasaan orang. Okay? Let's say, aku beri dia satu contoh. Okay? Contoh yang tadi adalah paling sederhana. Dia bisa kawan mana? You have a best friend. Best friend dia tu tadi adalah ya dah berbini dah berlaki lah. Okay? Ya laki. Okay? Tu cerita laki sama laki. Dan dia bisa bina anak. Tapi dia malas. Yang dia kerja. Okay? Cuma dia sanggup medak anak bininya makai utai ke apa ada ya aja. Nak bakal penghidup orang. Dapur pun nak sentiasa berasap akan orang. Okay? And then hakikat dia tadi, dia kat ngajar dia kat merik contoh. Tapi at the same time, dia ngembuan prinsip lama dia tadi, yang di mana dia nyebut apa yang harus disebut sebenarnya. Yang padahal, dia nyebut benda yang sakit tu tadi adalah kena dia nyelamat kia. Okay? You have to understand this point, yang di mana dia nak perlu jaga perasaan orang. Okay? Nak semua orang harus bahagia, ninga nama tadi sebut dia. To the point where, bro, nak kasih dekat dia mendak bala dia pun. Okay? Ngetup tunjuk tiap hari. Nak kasih dekat. Nama dengan angkat kerja ke dari dia pun. Sanggup ge dekat ngigak kerja, meraih simpati bak orang, kak nginjau duit, kak berketuk, kak berkenyak. Kan? Dia angkat lah, dia lelaki. Dia mendak ah. Nama hal dia harus berharap baku. Tubuh, jari, kaki, unta, semua kita belak bisik magang. Nama hal ngedek nak ulih, nama hal ngku ulih. Nama beza tua. Tua makai asik, dek makai asik, aku makai asik. Dek belawak, aku belawak. Nama beza tua. Okay? To the point where, nama yang disebut aku tadi adalah anda yang jaga perasaan orang. Apabila dekat mengubah, dia kasih medak ya, dah banyak kaban ke dek kenok ke dek tadi, nya adalah kaban dek. Okay? Dek merik ya. Okay? Dek merik ya jakuk. Singkat cerita lah. Ajar bunga nuyang. Tu ajar bunga nuyang lagi kita. Okay? Ajar bunga nuyang. Okay? I don't give a shit tentang orang kak pedih hati dengan shit. I don't give a shit sebenarnya. Aku nak peduli pun orang kak pedih hati bak jakuk aku pun tak sebenarnya. Okay? Prinsip nombor 1. Anti lelaki yang bisa prinsip kan. Lelaki anti yang bisa prinsip sebenarnya. Ya tak perlu pun untuk ngasuh orang happy. As long as dia medak seumuran dengan aku pun. Mayuh yang terpesong. Laban sidak yang nak faham satu konsep yang di mana dunia tu bekerja dengan kapitalis, dan siapa yang paling bekerja kerasnya tadi adalah ia akan memang dapat. It is all about causes and effect. Kita hidup di dalam dunia tu tadi, hukum sebab akibat. Sebab akibat tu nama maksudnya. Okay. Pernah nak ada dengar word yang di mana usaha tidak pernah mengkhianati hasil, and you putting the hard work besides all of those things, dia akan terperasan dengan satu sikap manusia tu. Perasan dan dek. Dek aneh ngano apa indai dek, walaupun sidak ya biul kena ko dek, walaupun sidak nak sejalai ngo dek. Okay? Dek aneh yang pernah merasa benci ngo apa indai dek. Laban pemelik sidak ya lah dek ada ba dunia tu. Okay? Tu bagi siapa-siapa yang mengutuk apa indai yang pula. Okay? Even me myself. Aku ndak berkeni kepada kedai, aku ndak merasa menyesal pun apa indai aku, membiarkan aku sebenarnya. I don't give a shit. Aku hidup dengan penuh tekanan start dari mid. Okay? Dan aku merasa bertuah malah.
bertuah daripada satu sisi. Okay? Antik sidak nak ngagak ku bansanya, aku nak jadi siapa-siapa hari tu. Okay? Dia kena fikir. Sebab utama ya tadi adalah dia harus tahu. Dunia tu tadi menciptakan segala sesuatu pasti ada sebab. Ada sama ada ya tadi adalah yang maneh ataupun jahit. It depends on your own perspective. Cara dia medaknya tadi. Dan menjadikan sebuah konsep di dalam hidup aku tadi, aku medak segala semua benda tu tadi menjadi sebuah pelbagai sisi. Okay? Dan aku introspeksi pada diri aku pun, introspeksi sampai to the point where aku menjadi lebih baik daripada yang sebelum tu. Okay? Aku bangsa Iban. Okay? Nadai jarang dia mendak bangsa Iban yang motivate kita berkata. Jarang. Okay? Dan nanti dia akan nemukan diri aku pun. Okay? Penemu red car theory, dia boleh search dalam any single of search engine yang dalam telefon kita, Google, TikTok, Instagram and all of those things. Okay? Nama maksud red car theory. Red car theory itu, okay? Secara harfiah, secara paling simple yang mudah difahami oleh kita. Red car theory adalah antik dia terfikirkan, dia mencari peluang nama yang boleh aku cari, yang boleh aku gapai, yang boleh aku masuk di dalamnya tadi kan. Aku boleh masuk dalam satu peluangnya tadi dan aku boleh menang di dalam peluangnya tadi. Walaupun dia rasa dia dah ngagak something yang bermakna di dalam hidup dia, it doesn't mean you do it enough. Let me tell you why. Antik dia selalu meri orang. Okay. Ya berkata, membantu orang nak semesti dia selalu meri. Kadang delak kedai adalah jalan yang terbaik untuk ia survive dan belajar bahawa betapa peritnya hidup di dalam dunia tu. Betapa susahnya, betapa kejamnya dalam dunia tu. Dan dia tak akan selalu dapat apa yang dia akan dapat, yang dia doakan untuk menjadi dia dapatkan bendanya. Do you understand? If let's say, bro, kau kan minjau duit deh bro. Bro, kau kan minjau duit deh bro. Bro, kau kan minjau duit deh bro. Pernah satu video yang pernah aku upload, mungkin ya barulah yang nak sedar. It's okay. Let me rephrase it again. Nombor satu, aku kai bank. Nombor dua, aku kai siapa-siapa bagi diri dempu. Nombor tiga, aku nak berhak dan nak meletakkan tanggungjawab hidup aku buat diri dempu. Dek lelaki. Okay? Dek lelaki. Bahkan dek tuai daripada aku. Nama hal, dek harus meletakkan tanggungjawab all of your families dalam hidup aku. Why? Why is that? Benda tu mungkin menyakitkan. Nombor dua, apabila dengan cara dia membantu orang. Fakta yang paling menyakitkan yang mungkin boleh didengar dia untuk hari itu adalah, and I state this for a plenty of time, I am not a someone, aku bukan bank yang datang untuk menyelesaikan masalah kewangan daripada hidup dia. Okay? Dan I am not someone who a wujud daripada imaginable world yang datang untuk menyelesaikan masalah dia. Dek miskin, dek papa kedana, salah dere dempu. Nama hal dengai angkat, nama hal dengai belajar, nama hal dengai namu kendi cara perkembangan dunia tu berjalan sebenarnya. Okay? Satu konsep yang pernah sekali pun nak terfikirkan oleh orang lain. Dunia sentiasa berubah dari zaman ke zaman. Dan duit pun mengikuti aliran perkembangan zaman. Okay? Nak selamanya kerja kontrak dengan seorang kaya. Nak selamanya kerja offshore dengan seorang kaya. Okay? Kadang antik dia pintar buat satu hal dan dia percaya untuk diri dempu dan dia percaya untuk menjadi the better versions of yourself. Dia boleh menjadi orang seperti aku. Okay? Dengan ketegasannya tadi lah, diri dempu boleh menjadi orang seperti aku, menjadi someone dalam hidupnya tadi. So dalam dunia tu tadi adalah diri dempu. Aku mandang gede. I am not someone, tuan ada ikatan nama-nama. Dan cara aku menyelesaikan masalah dia pun lain daripada orang yang lain. Okay? Dia patut syukur sebenarnya mempunyai someone yang baka aku.
Sekasar-kasar berkeni sekalipun sampai Induk nak minat dengan aku, it's okay, it doesn't matter. Who gives a shit? At the end of the day, aku akan menang. Dan aku nemu nama word aku. I know who I am. Okay? Sebab aku percaya satu prinsip. Apabila dek ngagak something dan dek percaya and you dedicating yourself, dek akan tahu bahawa diri dempu menyelesaikan satu daripada orang, dek akan menjadi orang yang berbeza. So stop untuk kiak kau minta duit dengan orang. Dek laki, angkat, bangun. Nama tu boleh digagak aku dia tahu. Ante ulih ngumpul besi, kumpul lah besi. Anda ngambil hak orang aja. Okay? Babak. Tanya. Jangan malu. Tanya, minta kerja dengan orang. Jangan malu. Jangan kiak kaum untuk kau minta duit dengan orang.